Korang makanan Korea tadi tu kan banyak kan. Aku kenyang kan. Kenyang dia sampai sekarang weh. Sampai sekarang kenyang. Makanan tu sampai sini. Sebabkan Rizak abang cantik, saya rajin pergi sekolah sebab nak score SPM macam abang. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Korang punya Rizak SPM semua cik cantik. Tak, tadi ada nama Mariam invite. Aku decline. Lepas tu aku cari balik nama dia. Hilang. Mana Mariam? Tak ada Mariam kat sini. Betul. Tak ada. Tadi ada. Ni baju tadi ke? Yelah Wahidah. Takkanlah Ikmal nak pakai baju lain pula. Entahlah, tapi rasanya Apkori dan Khairan ni sangat sesuai. Alah, tapi macam kalau Wahidah macam jealous, Apkori boleh kahwin 4. Maksudnya Khairan nombor 1, Wahidah nombor 2, Masyam nombor 3, Amali nombor 4. Apkori gym bolehlah gym sama, akak pun gym juga. Apkori ada calon lain. No, only one wife. Eleh kau Apkori. Sembang bagi-bagi bang. Eleh kau. Bagi-bagi bang kau sembang. Only one wife. Sekali tengok, kat hantaran tu, kat dia punya jemputan tu 4 bini. Percaya sangat. Sekejap. Found you a driver. Wih, dia baru jumpa driver. Wih, dia kata, dah tu makanan aku ni tak ada orang nak hantar ke? Aku ni lapar tau. Tak nak kahwin lah macam ni. Lelaki semua nak kahwin 4. Lelaki mana je tak nak kahwin 4? Cuba buang filter. Tak nak. Janganlah suruh buang filter. Janganlah. Tak baik lah. 20, betul lah 25. Masak sendiri pun malas. Wahidah. Aduh, Wahidah ni cepuk juga Wahidah ni bang. Kejap. Meh, saya masak untuk abang. Tak payahlah Wahidah. Esok kau pergi KL tak? Minggu depan hari Selasa atau Rabu lepas syuting kat Kuantan. Jenak. Siapa kat sini orang Sunda? Si Wahidah ni Jumaat dengan Sabtu syuting MB, hari lain syuting dia lain pula. Kau ingat aku ni ada satu kerja ke? Kalau Mio suka siapa dalam tu? Mula-mula suka Ella, lama-lama Ikmal suka Narin. Mula-mula suka Ella, lepas tu suka Narin. Wahidah, kau jangan buat pening Kau jangan buat pening. Kau diam je. Mana satu ni. Ini grup lain. Teruk sangat ni. Bye-bye Kemal. Baby monster better up. Wahidah, Abang Kemal ni multi fandom. Multi fandom. Semua suka. Mana yang lagu sedap, berbakat suka. Tapi kalau modal muka je, tak minat. Lepas ni kita tak nak panggil abang lah. Nak panggil apa? Mami. Padam Bibi, thank you. Nak panggil apa? Nak panggil Mami. Panggil je lah abang. Penat lah General Palau. BTS minat tak bang? Kurang. Ikmal kurang sikit minat yang grup-grup lelaki.